Hi guys, so ni adalah games The Cash Miner. So games ni simple saja. Korang tap and then korang kena kumpulkan coins untuk korang convertkan coins tu kepada PayPal. So step ni agak complicated. So korang kena tengoklah Nisa punya step macam mana. First kali korang kena bind Google account. Tekan dekat gambar manusia tadi, gambar ni korang tekan, and then korang tekan Google. So bila korang dah tekan, korang boleh nampak kat sini korang punya invite code apa semua dekat sini lah. And then korang tekan yang button kat bawah dia, please unlock the redemption first. Okay, untuk nak unlock macam apps-apps yang lain juga, korang kena tengoklah video ni. So korang kena completekan lucky draw sebanyak 6 kali. Untuk nak completekan lucky draw, korang kena tengok video pendek lah. So sebanyak 6 kali. Ni adalah video yang pertama. So jom kita tengok dulu video iklan ni. Tapi tak apa, dia video iklan yang pendek-pendek saja. So tak ada masalah pun untuk kita nak tengok iklan-iklan ni. Okay, korang boleh nampak kat sini, congratulations, you can use coins to withdraw PayPal. So kita tekan OK, and then completekan the second round untuk kita tengoklah video yang kedua untuk kita completekan lucky draw yang kedua. So bagi Nisa masa untuk settlekan ke-6 lucky draw ni, and then Nisa akan bagi tahu semula dekat korang next step ni macam mana. Okay, so ni adalah yang terakhir tadi. Tekan OK, dan kita dah nampak lah kat sini. So kita pergi dekat back, lepas tu pergi dekat sini. Okay, so Nisa tengah cari tadi mana benda ni. So korang pergi dekat logo PayPal ni, logo PayPal yang dekat sini, tekan and then tekan unlock now. So bila korang dah unlock tu, baru korang boleh withdraw lah. So ada PayPal, your coins are less than 3,000 and cannot be operated. Okay, so kena kumpul 3,000 coins ke atas, and then baru boleh tengok dekat PayPal ni. So kalau korang nak withdraw, boleh guna PayPal, GCash, Payer dan juga Dana. So guys, kalau korang nak try, korang boleh download je apps ni, gunakan link yang Nisa dah sediakan dekat bawah ni. Okay, so korang boleh nampak kat sini, share your link, friends download apa semua. So korang tekan dekat fill in the code, korang masukkan coins yang Nisa dah letak dekat screen ni lah. Korang letak kat sini, and then nanti korang akan dapat extra coins. So cara untuk nak dapatkan points macam mana, korang swipe sahaja screen dekat sini, dan korang boleh nampak kita punya points bertambah dekat atas ni. So nanti korang akan dapat coins lah. Okay guys, so basically just simple macam ni sahaja cara untuk nak dapatkan coins daripada apps ni. So bila dah cukup coins nanti, korang bolehlah convertkan coins tu kepada PayPal ataupun payment method lain lah. Kalau korang nak cepat, korang boleh tengok iklan speed up kat sini untuk korang cepatkan proses untuk dapatkan points.
So yeah, basically just itu saja. Kalau korang nak try, boleh try gunakan link yang Nisa dah sediakan kat bawah ni, okay? So itu saja. Thank you so much. I'll see you guys in the next one. Bye.